Assalamualaikum, selamat petang. Kita jumpa lagi untuk review motor Honda Wave Alpha 110cc. Kalau sebelum ni video saya lebih kepada walk around. So, video saya yang kedua ni saya nak cerita apa dia spesifikasi ataupun kelebihan yang ada pada motor ni. Baik, kita tengok. Motor ni menggunakan enjin 109.2 cm3. 109 cc, dalam geran 110 cc lah, paling hampir. Menggunakan kuasa 8.7 horsepower. So motor ni kalau you all nak guna untuk daily using, tak ada masalah. Motor ni okey, selesa. Okey, mempunyai 4 speed kelajuan. Okey, tangki pula, minyak tangki motor ni sebanyak 4 liter. Kalau nanti ni tangki 4 liter, ada ruang simpanan barang 7.3 liter. Cukuplah untuk you isi barang, benda-benda yang kecil-kecil, handphone, beg kecil, dompet, kan, tak masuk air ni. So you boleh pakai ni. Brake pula menggunakan brake drum di belakang, dan menggunakan disc brake di hadapan. Disc brake di hadapan. Kalau Honda biasanya disc brake menggunakan Nissin. Nampak? Nissin. Motor ni menggunakan Nissin. Motor ni harga dia dalam sekitar 5,500 macam tu lah kalau cash on the road. So motor ni yang paling saya suka bila saya ride motor ni, dia tak ada gegar. Saya dah pakai beberapa model motor Kapcai yang low cost lah, orang kata yang low cost, bukan yang high cost macam LC semua tu, yang low cost. Memang saya nampak motor ni dia lebih kukuh, lebih stabil, tidak ada gegar, motor tak gegar, cover set pun tak gegar. Okay. Dan buatan dia memang solid. Honda ni dia punya buatan dia memang solid, dari segi material dia. Sebab tu kalau you nak buka cover set Honda ni, biasanya dia macam sedikit rumit lah. Macam you nak buka mentol ni, nak tukar mentol ni pun sedikit rumit. Yang cover set dia ni memang tak ada gegar, goyah. Memang tak ada gegar. Keras, material dia keras. Okay. Di blok enjin memang ada tertera tulisan Honda. Okay, ini sport rim Honda. Blok enjin pun Honda. Okay. Ada chrome cover di bahagian exhaust. Okey, ini saya gunakan top box aluminium 45 liter untuk motor ni. Senang saya nak bawa barang pergi kerja. So you all boleh belilah box ni. Ada backliner dalam kan, boleh isi macam-macam. So you all boleh belilah. Letak. Saya suka pakai aluminium ni sebabnya tak perlu nak sentiasa berkunci. Kadang-kadang kita nak pergi kedai dekat, tak perlu nak lock ni kan. Just kita klip macam ni je. Sebab tu saya pakai 45 liter. 45 liter ni actually tak adalah besar sangat, sesuai lah untuk motor ni, motor Kapcai gini. Kan? Dia punya lampu belakang macam RS. Motor ni minyak jimat 4 liter minyak jimat. Sebab saya ulang alik ke Kuala Lumpur setiap hari. Kalau naik kereta penat juga kan. Bukan penat tenaga, penat tol. Minyak okey lagi, tol mahal. Tol lebih mahal daripada minyak kereta ulang alik Pahang KL. Kan? Nak pula sekarang minyak harga mahal. So minyak motor ni kalau full tank dalam RM6. Harga subsidi full tank RM6. Saya boleh pergi dan balik daripada KL ke Pahang.
pergi, balik, lepas tu pergi lagi semula, balik semula. Itu dia punya kadar penggunaan dia. So jimat lah bagi saya. Bagi saya jimat lah. Okay. So cover set dia solid motor ni. Cover set solid, material dia solid. Kalau tengok semua solid. Stand motor. So siapa-siapa rider-rider yang nak cari motor bajet untuk penggunaan kerja, nak buat Foodpanda ke, Grab Food ke, nak pergi kerja harian setiap hari, bolehlah membuat pilihan. Salah satu pilihan dia motor ni lah, Honda Wave Alpha. Ini tahun motor ni dia kebentuk tahun 2025 ni, tapi saya beli ni tahun 2026. Sekarang ni tahun 2026. So boleh pakai lah, cuma warna dah berbeza. Jadi setiap tahun dia tukar, beza lah tu. Setiap tahun dia ada identiti tersendiri dari segi warna. Ya ini visor ni saya beli lain, saya tambah lain, jadi nampak tinggi sikit lah. Okay. So motor ni kita cuba start enjin. Motor ni injection motor ni injection. Injection. Ada hazard signal yang macam-macam. Nampak tu? Hazard signal. Motor ni ada hazard signal. Enjin pun tak bising. Bunyi pun sedap. Jimat. Saya dah 2 kali saya tukar minyak enjin motor ni. Saya pakai minyak enjin yang tahan panas tu. Dalam RM50 macam tu lah. Sebab kita travel hari-hari jauh So dia tahan sikit lah minyak. Sebab minyak motor ni, minyak enjin motor ni dia sikit, 1 liter. Jadi kalau kita travel hari-hari, kita tak beli minyak yang betul, minyak tu dia cepat kering, dia cepat berkurang. So kalau kita jenis travel jauh, saya recommend you all beli minyak enjin yang tahan panas untuk long distance. So minyak you lambat sikit untuk berkurang tu, dia lambat, ambil masa yang lambat. Dan yang kedua, motor ni you all jangan jadi macam kereta, nak servis dia setiap RM5,000, RM10,000. Jangan macam tu. Setiap RM2,000, paling lama pun RM3,000 km servis lah. Kalau tak nak pakai minyak enjin yang mahal, pakai minyak enjin yang biasa pun tak apa. Yang harga RM19, RM20 pun boleh kan. Depend lah. Tapi kena selalu tukar lah. Jangan biarkan selalu jauh. Sebab dia akan berkurang. Minyak enjin tu akan berkurang. Motor dia akan berkurang minyak enjin. Sebab dia sikit, kuantiti dia sikit, 1 liter. So inilah motor dia. Dari segi kualiti, saya puas hati lah motor ni. So far, saya puas hati. Dari segi kualiti. Dari segi kualiti buatan dia. Okay. Dari segi penggunaan petrol dia pun saya puas hati. Jimat. Yang penting jalan jauh, seat ni tak sakit. Ni duduk ni yang penting ni. Kita long distance ni. Saya pernah ride motor ni dari Pahang. Saya cuba pergi ke Ipoh, Perak. Saya ride motor ni. Saya pernah. Jadi bila long distance tu, saya tak rasa sakit bila saya duduk sini. Dia punya ni, material dia ni bagus lah. Ada setengah motor yang kita duduk, mula-mula sedap lah kita duduk. Tapi bila kita long distance, makin lama kita akan rasa sakit bila kita duduk. Tapi yang motor ni saya rasa selesa lah. So inilah motor dia. Saya punya box ni ada backrest untuk sandar. So kalau anak-anak saya naik ke, boleh sandar belakang ni lah. Tak sakit dah badan dia. So inilah dia motor Honda Wave Alpha. Pada you all yang nak mencari motor bajet untuk gunaan harian, saya boleh recommend lah you all beli motor ni. Saya boleh recommend motor ni. Design pun cantik. Warna pun menarik lah bagi saya. Boleh terima lah. Okay. Yang penting dia solid. Tak ada gegah-gegah. Ni cover set semua ni. Tak ada gegah-gegah. Bukan kerana dia baru. Bukan. Sebab saya dah pernah pakai beberapa jenama motor. Memang ada sedikit perbezaan. Dari segi kualiti material dia, memang ada beza. Saya tak nak cerita apa jenama motor, tapi memang ada perbezaan. Okay. So kalau you all nak cari motor untuk gunaan harian, nak jimat, harga pun tak mahal, you carilah motor macam ni. Okay.
So kita jumpa lagi untuk next episode. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton video saya. Semoga anda semua mendapat sedikit info tentang motor Honda Wave Alpha. Terima kasih semua. Assalamualaikum.